Jangan takut untuk gagal. Assalamualaikum, saya Juraidah Muhammad dari Forever Living Malaysia. Forever Living, ramai di Malaysia yang belum kenal dengan Forever Living sebab mungkin pendadahan banyak tentang Forever Living perlu dibuat supaya ramai orang nampak dan tahu bahawa sekiranya mereka berminat dalam bidang business networking, Forever Living adalah pilihan yang paling tepat. So, pada tahun 2007, saya telah boleh katakan terjebak dengan satu bisnes yang saya pun tak tahu hujung pangkalnya. So, saya masuk this company yang memerlukan modal agak besar, puluhan ribu. Jadi, saya masuk bisnes ni tanpa mentor, tanpa ada panduan. Jadi, pada tahun 2009, saya hampir disebut sebagai bankruptcy. So, masa tu Forever datang pada saya dan keadaan saya memang langsung tak berduit. Saya percaya kejayaan yang kami perolehi pada hari ini, sebenarnya pemilihan platform yang tepat itu adalah perkara yang pertama sekali. Dan selain pada tu, saya sangat yakin dengan kekuatan kerja berpasukan. Okey, kalau kita nak berjaya dalam kehidupan kita, yang pertama sekali, always be positive. Kita kena sentiasa positif, kena duduk dalam circle positif. Yang kedua, kita kena ada mentor. Okay. Yang ketiga, kita kena get ready untuk merasa kegagalan. Sebab kegagalan tu adalah satu step je untuk kita berjaya dalam apa bisnes yang kita usahakan. So, jangan takut untuk gagal. Saya Juraidah binti Muhammad. I am 100 MIYE.